Assalamualaikum semua. Hari ni Mami nak buat review. Hai. Okay. Review petang. Sekarang dah pukul 5 petang dah and kita pun dah settle dah pusing-pusing kawasan dia orang punya facility ni. And now masa untuk kita pergi mandi guys. So jom, let's go. So, mari. So ni kita punya suapan juara hari ni guys. Bismillah. Korang tengok dia punya speaker. Harga berapa tu? So guys, ni sebenarnya second time dah dia breakfast dekat Swiss Bell Hotel. And ya, tak silap dia punya roti canai best guys. Tak apa, jom kita. So guys, ni dia nak try ice latte daripada Blur Coffee. Ni dia request untuk ambil outside milk. Jom. Ice latte with outside milk. Ni dia orang buat vibe-vibe bengkel lama. Memang style. InsyaAllah nanti dia nak cuba dia orang punya kopi. Korang tengok ni, dia orang punya singki pun rare. Assalamualaikum guys and welcome back guys. So guys, untuk vlog hari ni dia dengan Mami nak pergi dekat Swiss Bell Hotel Kuantan guys. So to be honest, kita orang pernah pergi dah sebelum ni dekat Swiss Bell Hotel ni. And dia orang punya experience pun good lah guys. Best lah. Dia orang punya pool baik. And dia punya bilik untuk sea view tu memang kata memang lawa. Memang betul-betul sea view guys. Kita orang baru je settle makan. And now kita orang nak pergi register and check in kita punya room dekat Swiss Bell Hotel guys. Jom guys, kita pergi check in dulu. Let's go. So guys, alhamdulillah kita dah settle dah untuk check in, register kita punya booking. So sekarang dah pukul 3, kita pergi tengok bilik kita dulu guys. And lepas tu dia nak share dengan orang, dia orang punya infinite pool guys. Sebab last time masa dia mari, tapi time tu dia tak buat YouTube lagi lah. Dia mari time tu tapi lupa nak buat YouTube. So tak sempat juga nak pergi dekat pool. And this time kita orang nak pergi kat pool guys, nak mandi puan-puan. Assalamualaikum semua. Hari ni Mami nak buat review. Hai. Okay. Review room di Swiss Bell Hotel di Kuantan. Dalam bilik ni ada satu side table. Di depan side table ni ada satu cingki. Mami boleh buat air pagi-pagi, fajar air. Okey, di bawah ni ada mini peti sejuk. Masuk sini. Swiss Bell ada menyediakan 4 botol air mineral. Saya tak boleh belilah. Nak beli pun boleh. Kita sambung di bahagian tandas. Di bahagian tandas akan masuk. Kameraman masuk. Tengok. Tanda yang biasa je. Super hotel mana-mana pun ada. Kini macam ni. Ada raja. Ada sabun pun sabun bilik. Dekat shower. Dia ada. Bilik. Bilik katil. So kalau korang mandi, kalau korang takut, bolehlah partner awak teman. Okey, seterusnya Mami nak tunjuk di area tengah ni ada satu apa ni? Satu kursi, ada TV, ada meja kopi, ada tempat favorite tempat milik. Okey, di sini juga ada satu meja untuk buat kerja. Kalau siapa host set konten, bolehlah buat sini, adik-adik. Okey, tapi di depan meja ni dia ada satu view comel. Nanti Mami tunjuk tengok ni. Dia ada view petang.
Macam ni. Oh lupa Mami nak tunjuk ni. Apa dah? Katil. Katil Mami pilih katil saiz king. Cukup lah. Muak untuk suami isteri. So itu sahaja room tour di Swiss Bell Hotel daripada Mami. Kejap lagi Mami nak pergi Brunei. Oh lupa, bilik ni juga dia menyediakan breakfast untuk 2 orang. Jadi esok suami Mami akan buat review setiap menu yang ada di Swiss Bell Hotel. Few moments later. So guys, sekarang dah pukul 4:30 petang dah. And ni kita orang nak pergi dekat dia punya swimming pool guys. Ni kita dah siap dah. Start baju kat luar. So jom. Kali ni kita tak simple lepas ke nak pergi dekat dia punya swimming pool guys. Let's go. Ni buat ni. Yang penting catches guys. Thank you catches. Belanja kita ke bag ni. Kita akan beli barang-barang kopi dengan dia dan dia akan belanja kita ni. Thank you catches. Video je 27, 15. So guys, dekat Swiss Bell ni dia ada banyak fasiliti guys yang kita boleh guna, macam gym, pool, ni ada kids room, and dekat sini juga ada game room guys. Ni game room. So jom kita cuba masuk. So guys, dekat ni pun dia ada apa ni, football table kan, ada carom, and ni pun sama juga, football table juga. So not bad guys. Boleh lepak sini ramai-ramai dengan kawan-kawan. Satu lagi guys, dekat Swiss Bell Hotel ni dia orang ada juga gym. Dia orang punya facility. Tapi dia tak ada sport shoe, so tak boleh masuk guys. Tapi kalau tengok daripada luar ni tak banyak lah barang dia ada. Tapi boleh lah guys. Sekarang dah pukul 5 petang dah and kita pun dah settle dah pusing-pusing kawasan dia punya facility ni, and now masa untuk kita pergi mandi guys. So jom, let's go. So, mari. Hours later. So guys, sekarang dah pukul 8:30 malam dah. And tadi lama kita spend time dekat pool. And ni baru kita siap-siap untuk pergi makan guys. Ni kita plan nak pergi makan dekat ikan bakar favourite kita pergi dekat Kuantan. Nama apa ikan bakar ni? Ana ikan bakar. Ana ikan bakar petai rasanya. Guys, alhamdulillah kita dah settle dah. Order ikan bakar tadi dekat depan tu, dekat kaunter. Tapi kita dah lupa guys, lupa nak tanya harga. Harap-harapnya tak kena katok guys. So guys, after 30 minit akhirnya kita boleh ikan bakar dan juga sotong sampai lah. So jom kita makan guys.
sedap. Ui, sotong bakar, masak bakar ni memang padu guys. So korang kalau mari anak ikan bakar ni rugi lah kalau ambil sotong buat masak satu tepung guys. Better korang ambil sotong masak dengan petai juga. Sedap. So guys, alhamdulillah kita dah settle dekat anak ikan bakar tadi. So now sekarang dia dekat Masjid Negeri Kuantan guys. Which is kalau tak silap dia ni ialah pasar Taman Kerang guys. So jom kita jalan-jalan tengok apa yang ada dekat pasar ni guys. Lokso guys. Dia pun tak faham dengan Mami guys. Mami setiap kali dia jumpa lokso dia beli guys. Setiap kali dia jumpa lokso dia beli. Wish, dia sebenarnya minat juga MBA ni guys. Tapi itu lah, setiap kali dia beli, dia rasa tak berani nak pakai. Kalau tengok orang lain pakai, lawa je guys. Tapi kalau dia pakai, hancur guys. Kita dah settle dah dekat Pasar Karat Tanjung Kerang tadi. And tiba-tiba dia punya kamera habis bateri guys. So ni sekarang kita dah sampai hotel dah. And sebelum naik bilik, dia ingat dia nak cari drink guys. So jom kita pergi kat Lunamak. Dekat Swiss Bell ni dia ada satu convenience shop. Convenience shop. Dia bunyi lain sikit guys. So nama convenience dia Lunamat. Jom masuk. Sebenarnya plan asalnya kita orang nak cari outside milk. Tu je lah sebenarnya. Tapi Mami dah nampak es krim. So entahlah Mami kita guys. Diet makan es krim ke? Sekarang dah kurang sangat dah minum susu lembu. Kebanyakan sekarang dia beli outside je lah guys. Sebab outside. Korang tengok dia punya spritzer. Harga berapa tu? Spritzer tadi RM9. Dia rasa macam nak tahu sangat harga berapa ni. Jom tengok harga berapa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. I really like setup. Mahal ni okey lah, biasa. Brand dia famous. Sekejap Mami ni biasa guys, RM10 Betul? Kita beli situ. Jom. Mami kan suka minum spritzer. Cuba ambil spritzer yang besar tu. Spritzer besar tu. Spritzer yang kita beli sekali. Berapa? Aku tunggu. Avian. Lewat Avian lah. Kita sini ni. Letak balik. Baru nak ambil spritzer. So guys, tadi masa kita check in dekat receptionist dia tu, dia ada tunjuk pasal lobby tau. Tapi kita orang tak sempat lagi nak review lobby dia orang. So sekarang tengah free guys. Ni pun dah pukul 10.30 malam dah. Memang tak ada orang dekat kawasan ni. So nice guys, jom kita lepak sini. Guys, lupa nak beritahu yang kita booking hari ni, bilik ni dia sekali dengan breakfast dah guys. So tadi dekat reception tadi dia orang kata esok breakfast dekat sini guys. So esok start pukul 6.30 pagi, boleh bagi breakfast dekat ni guys. Dekat je bawah lobby ni guys. Next morning. Assalamualaikum and good morning guys. Hari ni Selasa and ni pun dah pukul 8.30 pagi dah. So dia nak bawa korang pergi breakfast dekat Swiss Bell Hotel. B15? B2715. Terima kasih. Hanya second time dah dia breakfast dekat Swiss Bell Hotel.
And ya, tak silap dia punya roti canai best guys. So guys, dekat Swiss Cafe ni dia orang sediakan juga puding guys. Tapi ni dalam peti aku dah kena ambil. Strawberry jelly and coconut pudding. Lepas tu ya guys, ada honeydew guys. Honeydew pudding and ada mango pudding guys. Very boring minutes later. So guys, alhamdulillah kita dah ambil dah semua makanan yang kita nak. And ya guys, kalau buffet breakfast kena makan banyak guys. Jangan diet. Ini untuk nasi minyak ni not bad guys. Kalau tanya dia bagi 8/10. Ni dia nak try roti canai Swiss Bell Hotel guys. Sebab last time dia mari roti canai dia memang wing lah. Sama guys, sama. Still the best juga. Omelette. Omelette ke omelette guys? Pronounce dia. Tak kisah guys. Apa? Dah hasil lah guys. Sedap tu. So jom kita sambung review lagi makanan. Tadi untuk apa dah? Untuk roti canai ni kita dah bagi 9/10. And ni dia punya favourite guys. Omelette. Jom, omelette dengan sos. Ni kanan ni balik guys, balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertang sedap lagi, serius. Kalau bagi dia guys, omelette ni yang ni dia bagi 8/10 lah guys. 8/5/10 lah. Dia sedap. Cuma dia punya isi dalam tu kurang sikit. Kalau kat bertang hari tu limpah tu isi dalam dia. Lauk dia. So guys, jom yogurt time. Guys, ni yogurt tadi. Yogurt strawberry yogurt with watermelon guys. Auto speaking tu. Thousand years later. Alhamdulillah kita dah settle dah. Check out tadi dekat Swiss Bell Hotel. And ya guys, tadi masa check out ada guard tu dia dari Kelantan, nama dia Pok Nick. Dia nampak nama plate dia sebab kata dia nama plate Kelantan. Dia tanya gini guys. Kelantan tanya tu. Dia pun jawab, Kelantan je. Just gitulah guys. Senature orang Kelantan. So guys, sekarang dia dengan Mami, kita orang berdua nak pergi cari kopi je guys. Dekat Kuantan ni sebenarnya ada banyak kafe-kafe yang menarik. Kedai kek pun macam kula kek pun best juga guys. Tapi kita orang dah cuba dah sebelum ni. So dia ingat dia dengan Mami nak try kedai kopi baru guys. Nama kedai dia Muka Coffee. Sekejap, buka apa tutup ni guys? Tutup. Alamak guys, bad luck guys hari ni lah. Dekat Muka Coffee ni tutup pula. Tapi guys, tadi dia ada tanya akak belakang tu. Dia tanya dia dah, ada tak mana-mana coffee shop yang specialty coffee?
So dia kata dekat depan tu ada satu kedai. So guys, sekarang dia dengan Mami dekat Bleh Coffee. Sebenarnya kita orang plan nak pergi kat Muka Coffee, tapi disebabkan Muka Coffee tadi dia punya kedai tu macam buka guys. Kipas semua tu macam buka tu. Lepas tu lampu atas pun buka dah, tapi pintu main door tu dia close. So dia tunggu tadi dalam 2-3 minit juga tunggu. Lepas tu ada akak sekali lalu dia kata biasanya dia buka pintu tu tapi tadi tak buka. Lepas tu tak ada orang. So kita rasa macam mungkin dia tutup kot. Lepas tu guys, dekat lanjuran sama, area sama juga guys, dalam tak silap dia dalam 20 meter macam tu ada satu kedai baru buka, nama dia Bleh. Tapi tak adalah baru sangat, dah 5 bulan dah buka. So kita nak try dia punya drink hari ni guys. Kau order sambil kita tunggu kita punya drink siap. Jom dia belanja korang Birul kedai ni guys. Bleh by Bro. Let's go. Ni kita orang nak try Bleh. So guys, ni dia nak try ice latte daripada Bleh Coffee. Ni dia request untuk ambil outside milk. Tu ice latte with outside milk. Padu juga guys dia orang punya latte. Yes, rasa premium lah, tak rasa kampung guys. Sebenarnya sekarang dia tengah siapkan satu vlog. Dalam vlog tu kita orang nak share tempat-tempat ataupun coffee shop yang menarik dekat Kelantan guys. Tapi vlog tu lambat lagi kot siap. Okey, dalam 2 minggu itu sebab kita nak cover lebih kurang dalam 7 kedai guys. Masa ni dia lupa nak on mic. Sebenarnya dia nak beritahu yang Bleh Coffee ni ada outdoor vibe dekat belakang kedai dia guys. Memang chill. Korang tengoklah dia punya setup meja dan kerusi, ada vibe coffee shop Mak Saleh guys. Kalau nak dating secara santai, layan coffee memang shock. Korang boleh cuba datang sini guys. Selain tu guys, dekat kawasan belakang kedai ni memang ada banyak unik hidden vibe. Contohnya sebelah ni ada Garage Cafe. Dekat sebelah Bluff je guys. Ni dia orang buat vibe bengkel lama. Memang style. InsyaAllah nanti dia nak cuba dia orang punya coffee. Korang tengok ni, dia orang punya sinki pun rare. Sebenarnya dekat sebelah Garage Coffee ni pula ada banyak lagi coffee shop yang tengah renovate. Memang nice lah dia orang guna ruang yang ada dekat belakang kedai macam ni. So guys, untuk vlog kali ni sampai sini saja. See you guys on the next vlog. Thank you guys.